Adakah ayah tahu apakah maksud psikologi? Ya, ayah tahu apa maksud psikologi. Psikologi itu adalah mengenai tentang cara seseorang berfikir dan juga cara dia akan bertindak terhadap cara dia berfikir, dan juga pengalaman cara dia berfikir berdasarkan dari pengalaman hidup dia, sama ada daripada kecil ataupun semasa dalam keadaan semasa dia. Okey. Pada pandangan ayah, apakah maksud pembelajaran bagi seorang anak di rumah? Okey, pembelajaran bagi seorang anak di rumah iaitu belajar ni adalah tentang semua perkara, yang mana walau sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, itu adalah juga belajar. Ya, apakah maksud pembelajaran bagi seorang anak di rumah? Okey, bagi pendapat ayah, pembelajaran seorang anak di rumah ialah satu preparation kepada seorang anak itu, yang mana dia akan menempuh kehidupan dia di dunia luar. Yang mana sebagai seorang ibu bapa, kita perlu menerapkan segala nilai-nilai murni kepada anak-anak, yang mana mereka perlu belajar daripada rumah sehinggalah keluar rumah. Apakah penting bagi ayah untuk memahami cara anak berfikir, beremosi dan bertingkah laku? Penting untuk kita memahami cara anak berfikir, emosi dan juga tingkah laku, kerana saya percaya setiap manusia ada diberi satu panduan cara hidup ataupun gaya hidup ataupun cara berfikir, yang mana setiap anak itu perlu selari dengan sama ada undang-undang agama ataupun undang-undang perlembagaan ataupun perkara-perkara yang dipanggil sebagai peradaban manusia. Jadi anak-anak ni kita perlu tahu cara dia berfikir, kerana daripada cara berfikir yang menentukan emosi dan juga tingkah laku dia. Dan kalau sekiranya cara dia berfikir itu secara yang negatif ataupun cara salah, maka dia akan mempengaruhi tindak pada tingkah laku dia dan juga cara dia berfikir. Bagaimanakah pemahaman ayah terhadap emosi, tingkah laku dan gaya pembelajaran anak ayah membantu ayah menyokong mereka dengan lebih baik di rumah? Okey, pembelajaran pemahaman ayah, emosi, tingkah laku dengan gaya pembelajaran. Ulang balik soalan tu. Bagaimanakah pemahaman ayah terhadap emosi, tingkah laku dan gaya pembelajaran anak ayah membantu ayah menyokong mereka dengan lebih baik di rumah? Okey, untuk kita menyokong anak-anak tentang pembelajaran di rumah lah, yang mana sebagai seorang ayah kena tahu dulu peranan ayah. Okey, sebagai seorang ayah kena tahu yang mana pelajaran yang mana. Satu ialah pelajaran tentang mata pelajaran. Keduanya, ayah juga kena tahu tentang pelajaran tentang peradaban manusia. Lepas tu tata susila, sopan santun dan sebagainya, sehingga kan cara mengatasi masalah, cara untuk anak-anak berdepan dengan masalah, itu semua sangat penting untuk anak-anak. Jadi sebagai seorang ayah yang perlu ambil tahu dulu perkara tu, yang mana itu semua yang akan menentukan macam mana cara anak tu akan bertingkah laku. Pada pendapat ayah, apa manfaat menggunakan pendekatan keibubapaan yang sesuai dalam pembelajaran dan perkembangan anak ayah? Apa soalannya? Pada pendapat ayah, apakah manfaat menggunakan pendekatan keibubapaan yang sesuai dalam pembelajaran dan perkembangan? Okey. Manfaat dia sebenarnya sebagai ibu bapa, senang kata sebagai ayah. Seorang ayah sudah tentu tak nak anak-anak ni mendapat sebarang masalah, ataupun akan datang dia akan berdepan dengan masalah-masalah yang serius. Jadi memang seorang ayah ni memang pembelajaran daripada seorang ibu bapa kepada anak dia tu memang sangat manfaat. Itu je lah.
Terakhir, bagaimanakah ayah menyesuaikan cara ayah membimbing, mengasuh dan mendidik anak berdasarkan keperluan dan tingkah laku mereka? Okey, maknanya kalau bagi ayah, dalam ayah nak membimbing anak, yang pertama ayah akan membimbing berdasarkan daripada agama. Contoh macam kita agama Islam, ayah akan bimbing daripada cara agama kita, yang mana berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, dan lepas tu kita kena tengok juga kepada masyarakat kita, dan juga kita kena tengok juga kita punya etnik, iaitu kita punya bangsa. Contoh macam kita bangsa Melayu, yang mana kita perlu ada nilai-nilai murni Melayu yang diterapkan dalam pembelajaran anak. Dan of course, kalau kita kata pembelajaran ni, pendapat ayah bukannya sekadar mata pelajaran. Okey, maknanya pembelajaran ni maknanya benda yang sangat luas, sangat besar. Jadi untuk kita kata pendekatan tu, maknanya kita kena tengok kesesuaian, yang mana cara kita hidup. Contoh macam kita hidup di Malaysia mungkin tak sama dengan cara kita hidup di negara-negara lain. So kita kena ada kesesuaian tu. Jadi sebagai seorang ayah pun sebenarnya ayah kena lebih sensitif dengan perkara-perkara di luar sebelum kita nak bagi anak kita ni keluar daripada rumah. Yang mana dia perlu belajar dulu, training dulu di rumah, yang mana dia boleh menempuh segala kesusah payahan di dalam rumah, baru dia mungkin akan bersedia akan bersedia untuk menempuh kepayahan dan kesusahan di luar rumah nanti. Okey, untuk bahagian B, teori bahasa. Soalan pertama, bagaimanakah anak ayah biasanya berkomunikasi dengan ayah dan ahli keluarga lain di rumah? Okey, cara kami berkomunikasi, macam ayah, bila cara berkomunikasi, ayah guna bahasa yang sangat tepat dan sangat ringkas. Dan ayah memang selalu menggalakkan anak-anak ni menggunakan intonasi yang rendah dan juga santai lah. Maknanya tak nak yang jenis meninggi suara, ataupun kita bercakap daripada jauh kita meninggi suara. Kalau perlu, ayah akan datang dekat dan ayah akan bagi tahu. Maknanya ayah tak suka bahasa anak ni jadi kasar, kerana bila bahasa kasar tu orang akan mudah salah faham. Macam tu lah. Okey, soalan ketiga, bagaimanakah komunikasi harian antara ayah dengan anak ayah mempengaruhi pembelajaran dan pemahaman mereka? Apa tadi? Bagaimanakah komunikasi harian antara ayah dengan anak ayah? Okey, bagaimana komunikasi harian? Okey, komunikasi harian ni maknanya kalau kita tengok daripada kecil sehinggalah dewasa, dia memang berbeza lah. Kalau kita nak kata kan pasal ini, bila kita kata tentang pembelajaran ni, maknanya ayah kena pandang keseluruhan, yang mana daripada kecil sampailah sekarang. Okey, masa kecil ayah akan cakap lebih banyak mengajar. Maknanya dari segi istilah bahasa, contohlah ayah cakap belajar pandai-pandai. Okey, sebenarnya pada ayah itu adalah salah, belajar pandai-pandai. Bila kita marah anak, jangan memandai-mandai. Kau ni pandai-pandai je buat. So maknanya bahasa tu tak tepat. So ayah tak akan cakap dengan anak, okey, Put, belajar pandai-pandai tau. Tak ada. Pasal bahasa tu sebenarnya salah. So ayah akan lebih jaga penggunaan kata-kata tu, kerana tak nak anak tu salah faham. Kemungkinan anak tu, dia kalau kita tengok, dia mungkin bukan salah faham daripada segi dia mendengar, tapi daripada insting dia sebenarnya dah salah faham. Ibarat macam dia kata, Put, belajar pandai-pandai, seolah-olah dia rasa macam, bapak aku ni suruh aku belajar pandai-pandai buat kerja sendiri ke, macam tu. So penggunaan bahasa tu sangat penting. Seterusnya, teori kognitif. Bagaimanakah anak ayah biasanya belajar atau memahami sesuatu yang baharu di rumah? Selalunya bila dia belajar sesuatu yang di rumah, bukan semua perkara yang ayah boleh pantau. Kerana kalau kita kata daripada kecil sampai dewasa, mungkin masa dia kecil ayah boleh pantau, tapi bila meningkat usia, kemungkinan ada perkara yang ayah tak boleh pantau. Tetapi yang paling penting ialah masa dia awal lah, masa dia kecil lagi lah. So masa tu yang mana segala gadget dan sebagainya memang ayah akan pantau, dan setiap perkara, benda-benda yang tak elok untuk dia lihat, ayah akan tegur dan ayah akan avoid daripada dia tengok. Dan sehingga dia besar ni,
anak-anak ayah rasa anak-anak ayah pun tahulah nak avoid benda-benda tu, pasal benda tu dah dididik kan. Jadi bila kita didik daripada kecil, ayah didik daripada kecil, jadi ayah bagi tahu sebenarnya perbuatan tu bukannya satu benda yang elok, dan dia sepatutnya tidak melihat kepada benda-benda yang mana benda-benda yang negatif lah, macam tu. Okey, soalan kedua, apa jenis aktiviti yang membantu anak ayah berfikir, mengingat atau menyelesaikan masalah dengan lebih baik? Okey, cara nak membantu ialah biarkan anak tu mencuba semua benda dengan sendirinya. Contoh apa yang ayah buat daripada anak-anak yang kecil, daripada darjah 1 sehinggalah sekarang ayah tak pernah tolong. Kalau dia tanya ayah 1 tambah 1 berapa, ayah tak pernah jawab jawapan yang betul. Ayah akan bagi jawapan yang merepek-repek, 1 juta, 2 juta, 3 juta macam tu. Dan kerana apa? Kerana bila anak tu berdepan dengan dia berdepan dengan satu kesilapan, dan dia akan belajar. Kalau ayah tak biar dia melakukan kesilapan, dia tak akan belajar. Jadi daripada ayah nak tunggu dia buat kesilapan yang besar, baik ayah biarkan dia buat kesilapan masa dia kecil. Yang mana masa dia kecil, dia tanya ayah, masa tu umur dia baru dalam 7-8 tahun, dia tanya ayah 3 tambah 5 berapa? Ayah sengaja jawab 1 juta, ayah kata. And then dia, kalau dia percaya ayah, dia tulislah 1 juta. Tapi ayah tahulah budak darjah 1, darjah 2 mana tahu benda 1 juta kan. So dia akan cuba fikir lah. So daripada situ akan membantu daya ingatan dia dan hafalan dia. Okay, seterusnya teori sosial. Soalan 1, bagaimanakah anak ayah biasanya berinteraksi dengan ahli keluarga, adik-beradik atau saudara mara? Okey, cara berinteraksi ni, bila kata dalam keluarga yang mana ayah kena terapkan nilai-nilai budaya, adab sesama manusia dan sebagainya. Jadi bila berjumpa dengan saudara mara, mungkin saudara mara ni pun dia ada cara didikan yang berbeza. Jadi oleh kerana bila di rumah kita ada bahasa kita sendiri, jadi bila anak-anak sendiri dia rasa tak selesa bila katakanlah dia jumpa orang luar, dan bahasa yang digunakan orang luar tu tak sama macam mana di rumah, anak tu sendiri akan rasa tak selesa. Jadi bila dia rasa tak selesa, maknanya dia tahu itu bukanlah zon dia. Dan bila dia tahu benda tu, jadi mungkin dia akan mengasingkan diri dan sebagainya lah. Tapi poin dia yang utama ialah cara dalam rumah ni, macam mana ayah membiarkan anak-anak ayah bersosial, yang mana ayah ajar dulu peradaban, tata susila dan juga adab kita lah sebagai orang Melayu. Soalan kedua, apakah tingkah laku sosial yang ayah galakkan dekat rumah, seperti berkongsi, membantu atau bekerjasama? Ketiga-tiga elemen tu sangat penting, yang mana kita tak boleh asingkan. Jadi of course lah, memang kena ajar benda-benda macam tu. So memang sangat penting ketiga-tiga elemen tu. Okay, seterusnya teori moral. Soalan 1, apakah nilai atau tingkah laku moral yang biasanya ayah ajarkan kepada anak ayah dekat rumah? Okey, moral kalau kita kata banyak sebenarnya. Okey, moral yang mana hormat orang tua, hormat seorang adik perlu menghormati abang, menggunakan bahasa yang sederhana, nada yang sederhana. Jadi nilai-nilai moral tu sangat banyak. Jadi kalau kita nak cerita macam tu saja memang susah lah. Tapi segala perkara-perkara mana yang baik, moral yang baik tu memang kita ajar di rumah. Okay. Soalan kedua, bagaimana ayah mengajar anak ayah membezakan antara betul dengan salah? Okey. Pada ayah macam ni cara nak membezakan betul dan salah, yang mana bila anak-anak masa kecil, yang terutamanya masa dia kecil lah, okey, bila dia melakukan kesalahan, kita akan tegur dia, oh ni salah. Dan dia selalunya budak kecil ni dia lebih jujur lah, dia akan tanya kenapa salah, ataupun dia admit je salah tu. So kita kena beritahu juga apa yang betul sebenarnya. Contoh kalau dia bawa cawan, air tertumpah, okey, kita beritahu, oh dah tumpah, ambil kain, lap. Jangan kita marah, jangan kita tengking dan sebagainya. Kita kena ajar dia cara betulkan balik kesilapan tu. Itu yang paling utama sebenarnya. Seterusnya teori tingkah laku.
Soalan 1, bagaimana ayah biasanya memberi respon apabila anak ayah berkelakuan baik atau berjaya menyiapkan sesuatu tugasan? Respon ayah sangat sederhana. Yang mana kalau anak ayah kata ayah dah siap ataupun ayah dapat nombor 1, ayah akan cakap oh tahniah. So awak kena usaha lagi pasal banyak lagi exam yang ke depan. So tak pernah berhenti. So reward memang kita bagi, bukannya kata maknanya bagi tu maknanya kita belikan something. It's not. Maknanya bila dia dah penat lelah buat kerja apa, ayah akan bawa pergi bercuti ke, maknanya bawa lah dia pergi mana-mana, pergi main game ke, whatever lah yang mana kita bagi dia sehari 2 tu untuk dia relax sikit daripada buku ke apa saja yang dia buat lah. Maknanya contoh kalau dia baca buku, dia exam lulus ke sebagainya, ayah akan bagi dia ruang 1 hari 2 hari untuk dia lupakan kejap buku tu dan kita pergi berjalan. Macam tu lah, tengok wayang ke apa ke, macam tu lah. Soalan kedua, apakah yang biasanya ayah lakukan apabila anak ayah tidak mengikut arahan atau menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai? Warning lah. Biasanya kalau anak-anak ayah tak, maknanya dia ada tidak tingkah laku yang tak sesuai apa semua, let's say lah depan orang ramai dia buat tingkah laku yang tak sesuai kan, biasanya ayah jarang nak keluarkan suara, jarang nak keluarkan suara. Biasanya ayah akan jeling ke, renung tajam ke, okay, sampai dia rasa tak selesa. And then balik sebelum ayah nak marah ke, nak tegur, nak ni ke, ayah akan tanya dulu kenapa buat macam tu tadi. So I need kena dengar dulu reason dia. Mungkin ada reason dia, mungkin dia rasa tak selesa kerana orang tu kurang ajar dengan dia ke, disendat ke. So ayah punya prinsip apa-apa pun ayah kena defend anak ayah dulu. Tapi kalau memang betul anak ayah salah, dan anak ayah kena tegur lah, ayah kena tegur lah anak tu kan. Tapi apa pun ayah kena dengar dia punya kenapa dia buat benda tu dulu. Okay, sebelum ayah nak judge dia, nak hukum dia, ayah kena tanya dulu kenapa buat. So bila tahu kenapa dia buat, so ayah akan nilai sebagai seorang ayah perlu ke nak hukum anak tu, dan hukuman tu mesti bersesuaian dengan kesalahan dia buat. Tak adalah dia salah sikit tapi kita hukum tu macam dia dah salah besar kan. Macam tu lah. Seterusnya, teori perbezaan individu. Soalan 1, apakah perbezaan yang ayah perhatikan pada anak ayah berbanding adik-beradik mereka atau kanak-kanak lain yang sebaya? Kalau kita kata pada perbezaan tu, memang ada perbezaan tu, as long yang mana perbezaan tu tidak ketara, tu tak ada masalah. Contoh anak ayah bukannya autism ke apa ke, so perbezaan tu kerana mungkin cara dia di rumah, mungkin katakanlah anak orang lain dia daripada umur 3 tahun dah pegang iPhone, okey, anak ayah pula umur 10 tahun baru pegang Android. So cara berfikir, cara tingkah laku tu tak sama. Okey, yang mana mungkin budak 3 tahun ni nampak iPhone ni, bila umur 10 tahun dia nampak iPhone ni, pada dia tak ada apa, dia boleh balik-balik. Anak ayah yang umur 10 tahun pegang Android, tetapi nampak iPhone dia rasa macam wah iPhone. So benda tu kita tak boleh nak judge lebih-lebih, asalkan benda tu kelainan tu ataupun perbezaan tu tak menimbulkan masalah, so tak ada apa pada ayah. So pada ayah benda tu maknanya perbezaan yang sedikit-sedikit karakter-karakter tu, itu benda biasa. So tak ada isu pun benda tu. Okay, soalan yang ketiga, bagaimanakah ayah menyesuaikan pendekatan keibubapaan ayah berdasarkan personaliti, minat atau kebolehan anak ayah? Okey, ayah adalah seorang yang sangat supportive. Okay, yang mana apa saja minat anak-anak terhadap sesuatu benda, ayah akan fully support. Ayah tak pernah kata tak payah main benda tu, pilih sukan lain, tak pernah. Kalau kata anak ayah suka benda tu, ayah akan support selagi mana benda tu tidak melanggar apa-apa undang-undang. So ayah akan support sehingga dia sendiri yang give up. So sebagai ayah mesti provide apa yang dia nak. Pasal sebagai ayah tak adil untuk ayah kata oh tak payah main benda ni, pasal itu adalah kemahuan dia. Jadi selagi mana kemahuan tu adalah kemahuan yang dia rasa dia perlukan, ayah kena support dia. Unless benda tu adalah melanggar undang-undang ataupun tak sesuai dengan kebudayaan kita, mungkin ayah akan halang. Okay. Seterusnya, teori pendekatan pemprosesan maklumat. Soalan 1, bagaimanakah anak ayah biasanya mengingati rutin harian, arahan atau perkara yang telah dipelajari di rumah? Okeylah, sebagai seorang ayah ni,
memang takkan pernah berhenti untuk mengingat, mengajar dan sebagainya lah. Okay, so sebagai seorang ayah ni memang ayah kenal. So anak ni memang perlu diingatkan sentiasa. Even ayah sendiri pun dah dewasa macam ni pun kadang-kadang ayah pun melanggar peraturan. Maknanya bukanlah melanggar rutin. Kadang-kadang kita basuh pinggan, lepas makan terlupa nak basuh pinggan. Itu adalah normal kita sebagai manusia. So ya, tugas sebagai ayah ni kena sentiasa ingatkan anak je lah. Okay, jadi anak tu sejauh mana yang dia rasa mendatangkan kesedaran kepada dia untuk dia ada satu tanggungjawab, untuk dia tahu itu adalah tanggungjawab dia, dan masa tu dia take over lah diri dia. Itu je. Okay, soalan kelima, apakah jenis aktiviti di rumah yang paling membantu menyokong perhatian dan daya ingatan anak ayah? Banyak tu benda tu sebenarnya. Tapi apa pun sebenarnya disiplin lah. Maknanya disiplin ni maknanya pengulangan rutin, banyak. Kalau kita kata dari segi pembelajaran ni, maknanya kadang-kadang jelah contoh seorang budak umur 3 tahun tumpahkan air, dia kena lap. Sehinggalah sekarang ayah ni pun kalau ayah tumpahkan air kena lap. So benda tu berulang-ulang kali kita kena buat. Tak kira lah walaupun di mana pun umur kita. Jadi benda tu memang kata orang tu kita kena, yelah, kita kena sentiasa buat lah. Maknanya benda ni tak ada spesifik. Dia memang benda tu adalah apa yang kita lalui sebagai manusia. Yang mana apa saja, walau katalah kita gunakan audio ke visual ke, memang benda tu memang membantu pembelajaran anak dan sebagainya, kita guna. Okay. Seterusnya, teori kecerdasan. Soalan 1, apakah jenis kebolehan atau bakat yang paling jelas ditunjukkan oleh anak ayah di rumah? Bakat yang jelas, kebolehan atau bakat yang paling jelas. bakat yang paling jelas menyimpan rahsia kot. Macam tu lah. Soalan yang ketiga, bagaimanakah ayah menyokong kekuatan, bakat atau cara pembelajaran pilihan anak ayah di rumah? Macam yang cakap tadi lah, ayah seorang ayah yang supportif. Selagi mana benda tu tidak melanggar apa-apa hukum ataupun undang-undang, ayah takkan say no. Mungkin dia ada berfikiran yang kata orang tu ekstrim sikit. So sebagai ayah, sebagai ibu bapa ni lah kan, ayah cuma menasihati. Mungkin it's not your level untuk buat benda macam tu. Mungkin how about you buat yang benda yang rendah sikit level dia tu. Macam tu lah, kita sebagai orang tua ni lebih kepada menasihati. Kerana sebila seorang anak tu dia nak explore something, kita tak boleh kata no unless benda tu menyalahi undang-undang. Seterusnya, teori perspektif konstruktivisme. Soalan 3, bagaimanakah ayah menggalakkan anak ayah meneroka, menemui dan belajar melalui pengalaman? Macam saya cakap tadi lah, kita ni daripada kecil sampai besar memang kita akan buat silap. Jadi bila dia buat salah, dan kita sebagai orang tu, kita kena ingatkan je lah, oh tu salah. Dan kita kena ajar dia cara perbaiki ataupun cara membetulkan kesilapan. Kerana kita hidup ni, kita akan sentiasa buat silap dan kita akan cuba betulkan balik kesilapan tu, bergantung kepada berapa seriusnya kesilapan tu. So mungkin macam umur budak 3 tahun, pegang cawan dia tak reti, so itu pun masalah kepada dia, kesilapan juga kepada dia kan, bila dia pegang cawan jatuh. So macam ni kita nak ajar dia untuk dia pegang dengan lebih sempurna kan. Bila dia pegang cawan yang ada air dalamnya, mungkin dia jalan tu dia tak tahu benda tu nak dihilangkan. So kita kena latih benda tu. So kena supportive je lah selalu, itu je lah. Kerana kita nak dia jadi, anak kita ni jadi yang lebih baik di masa depan. Bukannya jadi lebih baik pada siapa, jadi lebih baik daripada diri dia sendiri ya. Maksudnya daripada umur dia 3 tahun dengan umur 15 tahun, maknanya jauh perbezaan lah. Jangan umur 15 tahun dengan umur 3 tahun kita lagi suka yang umur 3 tahun daripada 15 tahun. Faham tak? So kita bila tengok umur dia 15 tahun, kita, sebagai ayah takkan nak kata aku lebih baik lah kau umur 3 tahun, dan umur kau 3 tahun kau tak banyak buat masalah kat aku, umur dah 15 ni kau lagi buat macam masalah. So kita nak anak kita ni lebih baik setiap masa. Soalan yang
keenam, mengapakah penglibatan aktif penting dalam pembelajaran dan perkembangan anak ayah? Of course dia memang kena aktif, kerana lagi aktif dia lagi banyak dia belajar. Dia kena banyak exposure. Memang anak-anak ni memang dia kena banyak exposure. Kita tak boleh simpan dia dalam almari. Kerana kalau dia duduk dalam almari ataupun dalam bilik terkepung macam tu, tak banyak dia belajar. Dan bila dia berdepan dengan dunia luar nanti, dia terpaksa bersaing dengan orang yang dah banyak pengalaman. So kita kena bagi dia banyak pengalaman. Of course kita kena bagi dia banyak pengalaman. So macam ayah sendiri, even masa anak-anak kecil pun ayah tak suka anak-anak ni lebih banyak masa di rumah. Ayah akan bawa keluar. Bila bercuti ni ayah akan, bila cuti sekolah ni, cuti hari tak kerja, ayah akan bawa keluar lah. Tak kira lah duduk dekat taman permainan ke apa, ayah akan bagi dia exposure di luar, kerana nak bagi dia lebih banyak pendedahan di luar. Seterusnya, teori motivasi. Soalan 1, apakah yang biasanya membuatkan anak ayah berminat untuk belajar atau menyiapkan sesuatu tugasan di rumah? Okey, belajar ni kita tak boleh kata dia minat. Yang pertama sekali, ayah kena jadikan benda tu adalah tanggungjawab. Kerana belajar ni adalah tanggungjawab. Kita tak boleh berharap daripada minat. Okey, so yang pertama, anak tu, ayah kena beritahu pada anak, belajar tu adalah tanggungjawab. Jadi daripada kecil benda tu ayah didik. Yang mana umur 2 tahun, 3 tahun ayah bawa anak ni duduk depan buku, boleh duduk depan buku daripada 5 minit hingga ke 1 jam. So kebolehan dia untuk duduk dulu di depan buku, bukannya menulis, bukannya apa, duduk sahaja. Yang mana ayah akan duduk dengan dia, conteng-conteng kertas ke apa ke selama sejam. Dan benda tu sehingga dia rasa itu adalah tanggungjawab, bukan minat. Kerana minat ni akan pudar bila-bila masa, tapi kalau tanggungjawab dia tak akan pudar. Okay, soalan kelima, apa amalan di rumah yang paling berkesan dalam mengekalkan motivasi anak ayah untuk belajar? Okey, motivasi yang paling berkesan ialah ayah sebagai ketua keluarga, ayah kena pastikan emosi ahli keluarga di dalam rumah semuanya dalam keadaan yang stabil. Okey, yang mana ibu emosi dia stabil, anak-anak emosi stabil. Bila dalam keadaan emosi yang stabil, anak-anak boleh berfikir dengan rasional. Kalau ayah sendiri balik sampai rumah, ayah dah marah-marah apa semua, emosi anak tak stabil, maka anak akan memilih untuk tidak belajar dan tak ada motivasi di situ. So bila ayah balik, ayah kena pastikan emosi anak. Sebelum ayah keluar daripada rumah pun, ayah kena pastikan emosi anak dan isteri ataupun ibu stabil. Yang mana kestabilan emosi ni sangat penting di dalam rumah. Baru anak tu rasa selamat, rasa bahagia, rasa damai duduk dalam rumah. Jadi dia bebas untuk lakukan apa sahaja di dalam rumah selagi mana tidak melanggar undang-undang lah. Okay, jadi barulah di situ dia akan rasa mudah untuk belajar. Okey, itu je. Itu saja. Okay.